pertama kali mungkin esok nak bangun sahur pukul 4, pukul 5 pagi, ada satu teknik yang diamalkan daripada orang lama dulu, iaitu sebelum tidur minum air kosong yang banyak. Contoh dia mungkin 750 ml ataupun sampai ke 1 liter sebelum tidur. Sebab apa? Bila kita minum banyak ni, nanti dalam 3 ke 4 jam kita akan rasa nak buang air. Bila rasa nak buang air, kita akan, walaupun nyenyak tidur tu, kita akan rasa tak selesa, nak buang air, nak bangun. Itu cara mereka dulu-dulu, tanpa ada alarm clock, tanpa ada jam, mereka boleh bangun sepertiga akhir malam. Sebab sebelum tidur, minum air dengan banyak, jadi mereka nak buang air, akan terbangun di sepertiga akhir malam dan mereka boleh beribadah pada waktu tu.